Pernah tak kita terfikir, di sebalik riuh rendah dan gelak tawa kat sekolah tu, mungkin ada kawan kita yang setiap hari datang dengan hati yang berat, dengan rasa takut. Hari ini, kita nak sentuh satu topik yang sangat penting, buli dan gangguan seksual. Jom kita fahamkan betul-betul dan kita berdiri bersama-sama. Cuba kita bayangkan sekejap ya. Seorang pelajar macam kita juga, melangkah masuk ke kawasan sekolah. Tempat yang sepatutnya rasa macam rumah kedua. Sepatutnya kan hati rasa seronok, tak sabar nak jumpa kawan, nak belajar benda baru. Tapi tak ada senyuman pun kat muka dia. Sebaliknya, yang ada cuma satu perasaan, iaitu takut. Takut yang mencengkam dada, seolah-olah setiap langkah tu terasa sangat berat. Inilah realiti yang setengah kawan kita terpaksa hadap setiap hari. Jadi, apa sebenarnya yang buat mereka takut sangat ni? Mari kita tengok dengan lebih dekat. Rasa takut ni ada banyak rupa. Kadang-kadang ia datang dalam bentuk ejekan pasal rupa kita. Kadang-kadang ia rasa macam bila semua orang pulaukan kita, tak nak kawan. Dan yang paling teruk, bila ada orang sentuh kita tanpa izin. Benda tu buat kita rasa tak berdaya. Kita selalu sangat dengar orang cakap, "Alah, gurau sikit je pun." Tapi, adakah ia masih gurauan kalau gurauan tu buat orang lain rasa sakit? Kesannya, percayalah, jauh lebih dalam daripada yang nampak di mata. Inilah kebenarannya. Luka fizikal, jatuh basikal ke, kita boleh nampak, boleh letak ubat. Tapi luka emosi ni, ia luka yang tak nampak, ia berdarah kat dalam hati. Jadi, biar kita jelas ya, buli dan gangguan seksual ni bukan gurauan. Kalau ada kata-kata, sentuhan atau apa-apa perbuatan yang buat seseorang tu rasa terhina, takut dan tak selamat, itu bukan gurauan. Itu adalah satu kesalahan. Dan akibatnya, sangat teruk. Keyakinan diri yang kita bina bertahun-tahun boleh hancur macam tu je. Ia boleh tinggalkan trauma yang menghantui kita sampai bila-bila. Dan yang paling sedih, rasa selamat tu hilang. Macam mana nak belajar kalau hati sentiasa rasa tak tenang? Cuba kita tengok perbezaan ni. Sekolah sepatutnya jadi tempat kita tanam impian, kejar cita-cita. Tapi bagi mangsa buli, ia dah bertukar jadi tempat yang menakutkan, tempat mereka rasa rendah diri. Okey, kita dah nampak betapa seriusnya masalah ni. Jadi, apa kita boleh buat? Semuanya bermula dengan satu langkah yang paling penting. Berani untuk bersuara. Kalau awaklah orang yang sedang lalui semua ni, tolong jangan pendam seorang diri. Suara awak tu sangat berharga. Apa yang awak lalui tu penting. Pergi jumpa guru, kaunselor atau cakap dengan mak ayah. Ada orang yang nak tolong, percayalah. Dan untuk kita, yang nampak kawan kita kena buli depan mata, kita ada pilihan. Nak jadi penonton saja, yang tengok dan buat-buat tak tahu, atau kita nak jadi pelindung, yang berani tegur dan bantu kawan kita. Pilihan tu di tangan kita. Sekarang, soalan yang paling jujur untuk diri kita sendiri. Pernah tak kita yang jadi pembuli? Walaupun kita tak niat, pernah tak kata-kata atau perbuatan kita buat orang lain terasa hati? Kalau jawapannya ya, tak mengapa untuk mengaku. Yang paling penting, kita masih boleh berubah. Berhenti. Mulai hari ini juga. Pilihlah untuk jadi orang yang lebih baik. Sebab pada akhirnya, ini bukan masalah individu. Ini masalah kita bersama. Kalau kita nak sekolah yang selamat, semua orang kena main peranan. Jangan pernah pandang rendah pada kuasa satu perbuatan baik. Kadang-kadang, dengan senyum, tanya, awak okey ke? Atau ajak kawan yang sorang-sorang tu makan sekali. Tindakan kecil macam itulah yang boleh selamatkan hari seseorang, malah mungkin hati dia. Jadi, jom kita sama-sama ikrarkan dengan kuat dan jelas, biar semua orang dengar, sekolah kita benci buli dan gangguan seksual. Ini bukan sekadar ayat, ini janji kita bersama. Ingat ya, sekolah yang selamat dan sejahtera takkan wujud dengan sendiri. Ia dibina oleh kita semua, setiap hari. Jom kita mulakan sekarang. Jadikan sekolah kita tempat di mana semua orang rasa selamat, dihormati dan bebas untuk senyum tanpa rasa takut. Terima kasih.